Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita dah bertemu dalam lepak makasih kita siri yang ke-17. Bedah buku kan? Bedah buku Adam. Bedah buku yang ke-6 Pada malam ni insya-Allah kita bersama dengan Pak Khalid daripada NKD. Dan insya-Allah Pak Khalid akan bedah buku berkait dengan tokoh yang bernama Abdullah Ahmad Naim, yang banyak melakukan yang dia mencadangkan reformasi terhadap perundangan Islam. Dia bukan reformasi PKR ni. Dia reformasi dia sebab dia dah meninggal sebelum PKR ditubuhkan lagi. Kan dia akan bincang pasal berkait buku ni. Pak Khalid akan bincang. Dan satu lagi pasal mazhab-mazhab awal dalam sejarah Islam yang berbentuk akidah Sunni yang ditulis oleh Abdul Rahman. Dan insya-Allah Pak Khalid dia punya nota pun banyak yang ditulis dalam kongres tadi. Orang duk kongres juga tulis nota. Kan? Dan macam biasalah Pak Khalid dalam 15 hingga 20 minit kalau nak terhadap sikit tak ada masalah. Dan lepas tu kita akan dialog lah insya-Allah, perbincangan ataupun ada soalan yang boleh dilontarkan insya-Allah. Jadi rasa kita tak payah nak lebar-lebarkan masa, terus pada Pak Khalid. Pak Khalid tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati saudara Wanji, sahabat saya, saudara Iqmal, dan juga rakan-rakan komiti daripada Pak Masad. Terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan semua kerana menjemput saya, memberi saya peluang untuk bukan membedah ya, untuk memperkenalkan dua buah buku yang telah diterbitkan oleh IKD yang saya rasa penting, yang tidak begitu mendapat perhatian. Pertamanya tulisan Fazlur Rahman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, mazhab-mazhab awal dan pembentukan akidah Sunni. Ya, saya nak perkenalkan buku ini penting ya, kerana mungkin zaman sekarang ini orang tak begitu kenal siapa dia Fazlur Rahman ya. Fazlur Rahman ni adalah seorang profesor yang mengajar di Universiti Chicago ya. Dan dia salah seorang sarjana Islam yang terkemuka di dunia di zamannya ya. Zaman dahulu kalau universiti di barat, Oxford ke Harvard ke Chicago ke, yang menjadi profesor kepada pengajian Islam ni selalunya orang-orang bukan Islam ya. Orientalis, orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya ya. Kemudian tu barulah ya, generasi pertama orang Islam sendiri menguasai disiplin-disiplin tersebut yang mendapat latihan kemudian menjadi profesor ya. Misalnya almarhum Ismail Faruqi, dia menjadi profesor pengajian Islam di University Temple ya. Dan juga Fazlur Rahman menjadi profesor pengajian Islam di Universiti Chicago, Profesor Syed Hussein Nasar ya, di George Washington University. Ini generasi pertama ya, di mana sarjana Islam sendiri menjadi profesor dalam pengajian Islam. Jadi dalam buku yang pertama Fazlur Rahman ini, saya nak menekankan di sini tentang persoalan mazhab ya. Di mana tiba-tiba muncul kembali mazhab ni menjadi masalah, menjadi kerana fanatisme mazhab ini muncul kembali ya, dan menjadikan masalah berbunuh-bunuhan ya, sesama sendiri, bertumpah darah, bakar-membakar dan menzalimi sesama. Orang Syiah di kawasan majoriti Syiah menzalimi orang Sunni, orang Sunni yang majoriti menzalimi orang Syiah. Di zaman zaman-zaman terakhir imperialisme ya, di kalangan pimpinan-pimpinan masyarakat Islam ya, mereka ni cuba mengendurkan ketegangan mazhab ini ya, kerana
mereka tak mahu perpecahan mazhab ini digunakan oleh penjajah, ya, imperialisme, untuk pecah belah dan memerintah umat Islam, melaga-lagakan, ya, antara Sunni dengan Syiah. Oleh itu, penggerak terawal kepada kebangkitan Islam, iaitu kita kenal dengan Syed Jamaluddin Al-Afghani, ya, Syed Jamaluddin Al-Afghani. Dia terkenal, tetapi sebenarnya beliau adalah orang Iran bermazhab Syiah, ya. Tetapi kerana majoriti di kalangan dunia Islam ini yang berdepan dengan penjajah Inggris ini adalah orang Sunni, ya, India, Afghanistan, Mesir, sebagainya, semuanya orang-orang Sunni, ya. Jadi beliau menggunakan nama Jamaluddin Al-Afghani. Tapi di Iran dia memakai Jamaluddin Al-Husaini. Jamaluddin Al-Husaini mengidentifikasikan dia dengan orang-orang Syiah, ya. Kerana dia mahu, ya, dia mahu rakyat Iran bangkit melawan penjajah Inggris, ya. Sampai dia minta seorang ulama keluar fatwa merokok itu haram. Bukan masalah merokok bagi dia, sebab syarikat rokok itu dimiliki oleh orang British. Jadi dia nak syarikat rokok itu bankrupt. Itu gunakan taktik dia menggunakan fatwa tersebut. Jadi kemudian itu juga diteruskan oleh Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh dia orang Sunni, tetapi beliau membuat komentar ataupun syarah kepada kitab yang paling penting bagi orang Syiah, iaitu Nahjul Balaghah, yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, dipanggil Imam Ali lah. Dia ulama besar Sunni yang, ya, membuat komentar kepada Nahjul Balaghah. Kita orang Sunni tak baca Nahjul Balaghah, ya, kecuali mereka yang nak belajar bahasa Arab, sebab Nahjul Balaghah, ya, kemuncak kepada kefasihan. Dan kata-kata Imam Ali ini, Sayyidina Ali ini, memang dia menguasai bahasa Arab dan bahasa dia hebat, ya. Jadi orang-orang Syiah pun menghormati Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh ini, ya, kerana dia memberikan syarahan kepada Nahjul Balaghah. Bukan susah, bukan senang, ya, untuk membuatkan syarahan kepada Nahjul Balaghah, ya. Kemudian itu anak murid beliau, ya, Rashid Ridha dan sebagainya, semuanya menentang Inggris sebagai semuanya, ya, cuba, ya, melegakan, ya, tentang pertelengkahan mazhab. Sampailah, ya, dan kemudian ini berterusan, ya. Jadi dalam negara-negara yang dah merdeka ini, misal India ada orang Sunni, ada orang Syiah. Begitu juga tempat-tempat lain, ya, ada Sunni, ada Syiah, ya. Jadi dalam proses pembinaan bangsa, ya, sebuah negara itu tak maulah masalah mazhab ini memecah belahkan rakyat, ya. Jadi diusahakan, ya, oleh itu Syekh Azhar, ya, Syekh Mahmud Shaltut namanya, yang terkenal, Syekh Mahmud Shaltut, dan juga seorang ulama Iran, saya lupa dia punya Ayatullah, itu mengadakan perundingan supaya jangan ditimbulkan perpecahan mazhab, ya, pergaduhan pasal mazhab dalam dunia Islam ini, ya. Jadi Syekh Mahmud Shaltut pun mengeluarkan fatwa, ya, tentang perkara ini, ya, menghormati orang Syiah dan juga boleh menjadi makmum kata imam Syiah. Ini antara fatwa yang dikeluarkan oleh Mahmud Shaltut, ya. Dan juga di kalangan pemimpin-pemimpin yang mewarisi, yang kemudian menggantikan penjajah, ya,
mereka juga tidak mahu ada perpecahan sesama mazhab ini. Jadi mereka pemimpin-pemimpin awal ya, negara-negara Islam yang mendapat kemerdekaan ini, Pakistan, India ya, dan juga negara-negara lain, dia tak mahu ada perpecahan ini ya. Jadi mereka meminta dengan ulama-ulama menjaga toleransi sesama mazhab. Tetapi bila dah lama orang lupa ni, jadi sekarang ni dah dia tengok apa yang berlaku di Syria, bunuh-membunuh berlaku di Iraq ya. Saddam Hussein dah tak ada ya. Ketika Saddam Hussein menggunakan pukul besi dia supaya jangan ada pergaduh antara Sunni dengan Syiah ya. Tetapi dia bunuh orang pula, dia gaskan orang. Tetapi bila dah tak ada tu, bergaduh sama sendiri, berperang sama sendiri ya. Begitu juga di Syria ya. Dan sampai ke tanah Melayu ya, sekarang ni Malaysia nampak bibit-bibit cuba menimbulkan pergeseran antara Sunni dengan Syiah ya. Jadi sebenarnya seharusnya ulama-ulama, pendidik-pendidik ini menggunakan pandangan yang bersifat toleran ya terhadap perbezaan mazhab ya. Memang kalau kita selalu disebutkan ya tentang hadis yang bahawa orang-orang Yahudi akan berpecah kepada 71 mazhab ya, dan orang Kristian akan berpecah kepada 73 mazhab. Jadi kalau kita baca Al-Munqis min ad-Dalal ya, ini autobiografi yang ditulis oleh Imam Ghazali sendiri. Dia mengeluarkan satu hadis ya, menyebut dalam tu mana dia ya, sataftariku ummati salasan wasib'in firqatan an-najihatu minha wahidatan. Ya, umatku akan berpecah kepada 73 dan hanya satu saja yang akan selamat. Ini versi yang ada dalam digunakan oleh Imam Ghazali. Tetapi saya ada edisi yang disunting oleh Syekh Azhar Abdul Halim Mahmud ya, yang sangat menarik ya. Dia mengatakan bahawa ada khilaf ya. Ada satu versi mengatakan yang selamat hanya satu, tetapi ada sanad lain yang mengatakan semuanya selamat kecuali satu. Semuanya selamat kecuali satu. Dan dalam pengkaji hadis mengatakan sanad inilah yang lebih sahih. Sanad inilah lebih sahih. Jadi bila baca hadis tu kena tengok. Ni Syekh Azhar ya mengatakan sebut ya. Oleh itu dia pun bimbang hadis ini disalahgunakan ya. Oleh itu beliau mengemukakan versi yang ini ya. Itu satu perkara ya. Dan kita juga tahu apa Ibnu Arabi menggunakan satu untuk menghadapi masalah mazhab-mazhab ni, ada penyelesaiannya yang lebih tinggi yang bersifat metafisik. Saya tak akan bawakan di situ ya. Cuma yang menarik daripada tulisan Fazlur Rahman dalam ini ialah beliau melihat bagaimana munculnya mazhab-mazhab ini dari segi sejarah ya. Selalunya kita boleh cakap tentang akidah ni Quran, hadis dan sebagainya. Kita tak tengok pun sejarah pun ya. Jadi beliau mengemukakan dari segi sejarah bagaimana mazhab-mazhab tu berpecah ya. Dan saya juga ada tulis dalam buku saya ya, Metafizik dan Kosmopolitanisme, satu bab tentang Sakifah Bani Sa'adah, di mana perpecahan mazhab ini sebenarnya bermula daripada masalah politik. Masalah politik
kita menganggapkan ya akidah ini masalah yang transandental, yang tinggi, yang masalah-masalah kepercayaan, keyakinan yang tinggi, ya. Tapi ianya sebenarnya bermula daripada persoalan politik. Apa dia persoalan politik tersebut? Apabila Rasulullah wafat, ya, apabila Rasulullah wafat, ada sekumpulan orang-orang Ansar berkumpul di bawah kawasan rumah Bani Sa'adah, ya, dan ketika itu berdebat mereka. Jadi Abu Bakar, Umar ketika itu tengah sibuk, dan juga Ali tengah sibuk nak mandikan mayat Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, kena pergi, tinggalkan tempat ni, pergi tengok apa yang terjadi ini. Ini masalah besar, ya. Jadi ditinggalkan, Ali saja yang memandikan jenazah Nabi itu, yang dua itu tinggalkan. Jadi tinggalkan ketika itu telah berlaku perdebatan yang sengit, ya, sengit. Orang Ansar dah memilih orang Ansar, ya, untuk menjadi khalifah, ya. Kemudian bergegas-gegas berlaku ada seorang mengatakan akhirnya, dan orang Muhajirin pun bantahlah, kamilah yang bersama dari pengaruh Rasulullah daripada awalnya dan hijrah sini, ya, kami sepatutnya mewarisi, ya, kepimpinan umat Islam. Dia kata tidak, kami yang memberikan perlindungan pada Rasulullah. Jadi akhirnya seorang muncul, okey macam inilah, seorang khalifah Ansar, seorang khalifah Muhajirin, ya. Jadi nak berpecah ketika itu. Tetapi Abu Bakar kata tak boleh, dan berlaku perdebatan yang lama, ya, perdebatan yang lama. Akhirnya bersetujulah, ya, melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Itu pun ada orang Ansar sebenarnya mencadangkan Ali, kalau tak dapat Ansar pun Ali lah, kami nak sokong Ali menjadi khalifah. Jadi ada banyak kumpulan di situ. Jadi terlantiklah Sayyidina Abu Bakar melalui proses perdebatan dan juga pemilihan, ya. Tetapi Sayyidina Ali tak ada di situ. Jadi penyokong Ali, walaupun kemudiannya Ali bai'ah kepada Abu Bakar, tetapi mereka merasakan hak itu adalah hak Ali. Inilah berlaku, ya. Kemudiannya berlarutanlah orang Syiah mengatakan yang layak sebenarnya jadi khalifah yang pertama itu adalah Ali Abu Talib, bukannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudiannya Abu Bakar As-Siddiq pula dia melantik Umar sebagai penggantinya, ya, melantik Umar pengganti, miss lagi, ya, Ali Abu Talib. Kemudian itu, ya, bila Sayyidina Umar kena cedera, nak dibunuh, ya, oleh seorang Parsi, ya, dia lantik 10 orang. Salah seorang, aku setuju salah seorang ni lah, siapa-siapa saja, ya. Tapi ada orang mencadangkan anak dia Abdullah bin Umar, dia tolak. Dia tak boleh jadi khalifah. Orang tanya kenapa tak boleh? Dia takut pada isteri. Dia takut pada isteri. Jadi takut pada isteri tak boleh jadi khalifah. Isteri dia pun dia tak sanggup ceraikan. Itu dia. Jadi Abdullah bin Umar walaupun terkenal sebagai warak, sebagai dikeluarkan oleh, ya, dalam senarai khalifah oleh Umar Al-Khattab. Jadi ini persoalan politik dijadikan akidah. Inilah dia bermulanya. Ini cerita semayang dengan batu dengan sebagainya, itu kemudian semuanya itu, ya, persoalan politik. Jadi kita kena, dah berlaku zaman dahulu, sudahlah. Dan kemudiannya kalau kita baca dalam tulisan Fazlur Rahman ni menceritakan kemudian sahabat-sahabat berperang dengan sahabat-sahabat, ya. Jadi umat Islam pun pening kepala ketika itu, ya, apa jadi ini, apa hukuman dia. Jadi ada kata sahabat kafir, ya, yang tumpah darah. Ada mengatakan mereka tak kafir, ya, mereka berdosa besar. Jadi perdebatan tentang kedudukan para sahabat ini diperbahaskan. Jadi kumpulan ni kata sahabat kafir,
sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan, Muayyah dengan Ali, yang termasuk dengan Talhah, Zubair dan sebagainya itu, semua mereka yang dijanjikan syurga, antara 10 orang yang dijanjikan syurga, ya, oleh Rasulullah, ya, tetapi berbunuhan sama sendiri. Jadi umat berpening. Jadi pengikut masing-masing pun mengambil pendirian, katakan ini macam mana ni sahabat-sahabat berbunuh sama sendiri ni. Jadilah kemudian tu menjadi mazhab dan sebagainya, dan benda ini sebenarnya lama-lama kendur, dan ada satu kumpulan bernama Murjiah. Apa dia? Kita tangguhkan keputusan ni dulu. Tangguh, dia moderate tak mau. Yang seorang kata masuk neraka, seorang kata tak ada tanda. Dia kita tangguhkan sampai akhirat. Biar sampai akhirat. Jangan kita buat keputusan dalam dunia ini. Ini kumpulan yang tengah. Kumpulan yang tengah inilah yang kemudiannya menjadi asas kepada ahli sunnah wal jamaah yang diterangkan oleh Fazlur Rahman. Jadi kena baca ni, agak menarik. Jadi kita akan dapat bahawa pembentukan mazhab ini, ya, adalah hasil daripada perebutan kuasa politik. Jadi kita jangan sangat menjadi fanatik, ya. Jadi kita dah tak ada zaman tu, kita bersangka baiklah dengan sahabat-sahabat, ya. Kita jangan. Jadi penting kita melihat bagaimana, ya, mazhab itu dirumuskan hasil daripada kompromi, ya, pengikut-pengikut tabi'in, bukan sahabat lagi kan, sahabat dah tak ada lagi dah, ya. Dirumuskan untuk supaya ada mainstream menjadi ahli sunnah wal jamaah, ya. Kemudian tu ada Syiah, ya, ada Syiah yang ekstrim, ya, ada yang moderate dan sebagainya, ya. Jadilah pembentukan. Jadi kita mesti melihat bahawa ada evolusi, ya, ada evolusi dalam pembentukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, saya habis itu, ya. Bukunya pun nipis, ya, tapi nak menghadamnya pun lama. Saya agak 5 tahun juga nak mengkaji perkara ni. Banyak buku-buku mazhab yang saya baca, ya. Kemudian saya nak memperkenalkan buku Abdullah An-Naim ini, ya. Jadi sekarang bila dalam dunia Islam ini ada pelbagai mazhab, ya. Ada negeri yang majoriti Sunni, minoriti Syiah. Ada negeri yang majoriti Syiah, minoriti Sunni. Apa jadi pada negara macam ni? Adakah yang majoriti akan menindas yang minoriti, ya? Jadi ini menjadi persoalan dalam bila negara dah merdeka. Dan beliau menyaksikan bahawa, ya, negeri-negeri mereka yang kononnya mengaku melaksanakan syariah ini tidak melindungi hak-hak, ya, golongan minoriti. Misalnya Arab Saudi menganiayakan orang Syiah. Malaysia macam mana? Tak tahu lagi lah. Dulu orang Syiah di Malaysia tangkap, masuk ISA, masuklah sahabat saya seorang, ya, Fadullah Syu'aib, sahabat saya, sahabat baik saya, masuk dalam penjara ISA, ya. Begitu juga di Iran. Jadi bagaimana beliau melihat, ya, apa yang dikatakan pelaksanaan syariah ini tidak menjamin keadilan. Begitu juga pengalaman beliau sendiri, ya. Abdullah An-Naim ini seorang sarjana yang datang daripada Sudan. Dia asalnya seorang penuntut pelajar undang-undang, ya, undang-undang sekular lah, undang-undang British, ya. Kemudian satu hari dia rehat sikit, kawan ni kita dengar ada ulama ni, seorang ni Mahmud Taha, Syekh Mahmud Taha, kasih ceramah. Dia pun pergi. Bila dia tengok ceramah, dia terpegut, oh, inilah Islam yang aku nak. Jadi Mahmud Taha, dia pun jadi pengikut Mahmud Taha. Mahmud Taha ini di zaman Ja'far An-Numeri menjadi presiden Sudan, mungkin kamu semua tak lahir lagi,
Dia melaksanakan program namanya melaksanakan syariah. Melaksanakan syariah. Mahmud Taha menentang tersebut. Dia menentang syariah. Ya. Menentang syariah. Jadi orang kata menentang syariah murtadlah. Murtadlah. Apa hukum murtad? Bunuhlah. Jadi saya masuk dalam saya punya Facebook tu, dalam tu kenyataan terakhir beliau sebelum dihukum mati oleh Mahmud Taha. Dia menentang syariah. Dia kata ini bukan syariah, katanya saja syariah. Ya, ini bukan syariah. Jadi dia menentang syariah. Jadi bila dia tengok guru dia sendiri, seorang ulama, ya, yang mentafsir Quran, ya, yang dia kata lebih betul daripada yang lain itu, pun dihukum gantung. Berbeza pendapat, dihukum gantung. Jadi bagaimana kita nak ada satu negara moden yang ada perfikiran berbeza ni, nak selamat macam mana? Katakan ada seorang fatwa mengatakan nanti barang siapa yang mengkaji biologi dan percaya kepada teori Darwin, teori evolusi, ini sesat, ini murtad, ya. Jadi kena hukum gantung. Jadi semua profesor biologi, profesor pensyarah biologi, pelajar biologi, semua kena masuk ISA ataupun kena gantung lah. Sebab kalau dia buat fatwa, memang kita tak dapat diterima. Ya, teori evolusi ni evolusi dia tak ada membuktikan penciptaan Tuhan. Ini semua natural selection. Ya, asalnya termasuklah kita punya moyang tu semua adalah monyet kan, itu. Cuma ada missing link aja sikit di situ. Ya. Jadi bila kata ini pertentangan dalam ni Al-Quran. Ya, pertentangan. Yang pertama, manusia pertama adalah Nabi Adam. Teori evolusi tak membuktikan bahawa Adam itu adalah manusia pertama. Jadi macam mana? Sesat. Ya. Hukum gantung. Jadi amat. Jadi macam mana nak menyelamatkan ahli-ahli sains macam mana? Jadi beliau mengatakan kita perlu membuat penafsiran semula kepada syariat. Ya. Dia kata mana-mana negeri pun tak boleh melaksanakan syariat. Sebab terbukti atas nama syariat akan berlaku kezaliman. Oleh itu beliau merumuskan apa yang beliau katakan sebagai undang-undang awam yang bersemangatkan Islam. Tetapi undang-undang awam ini kita tak boleh kata ini Tuhan suruh kita laksanakan. Misalnya, apa hukum orang mencuri? Potong tangan. Kenapa potong tangan? Tuhan kata potong tangan, kita potong tangan lah. Dia kata tak boleh. Kalau kita nak melaksanakan hukum hudud, boleh. Ya. Tetapi melalui satu proses yang dinamakan sebagai civic reason. Akal madani. Bukan kamu katakan, ini Tuhan firman qala Allah Taala. Sabda Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Ya. Jadi ini saja yang dia nak. Apa yang difahami sebagai syariat Islam tu boleh dilaksanakan, ya, setelah melalui proses civic reason. Civic reason maksudnya diperdebatkan, ada orang tolak dan sebagainya. Jadi macam tu. Dan dia sebenarnya dia kata saya bukan orang sekular, saya orang Islam. Saya kena mendamaikan keyakinan Islam saya dengan kehendak Quran, tuntukan Quran dan Sunnah, tetapi bukan dengan cara yang didakwa melaksanakan syariat. Ini satu perkara yang baru. Jadi akhir kata, saya rasa dia nak macam pakatan nak buat lah, macam pakatan rakyat nak buat, ya. Jadi hudud tu boleh nak laksanakan, tetapi melalui, jangan katakan ini apa ayat hudud dalam Quran, tilka hududullah. Jadi menyebutkan ayat Quran tak boleh. Tapi hujahkan dalam parlimen, ambil undi dan sebagainya. Kalau dah bersetuju semua,
okey laksanakanlah hudud tersebut. Maknanya orang Cina Tian Chua suju, Lim Kok Sang suju, Lim Guan Eng suju, Karpal Singh suju. Jadi kita laksanakanlah melalui ini yang dikatakan sebagai civic madani, civic reason. Dia kata mana asal civic reason ni? Adakah dia ambil pada barat? Orang tanya. Tidak. Dia kata dalam pada abad ke-10 dia baca kitab Arab, ada seorang ulama daripada Mesir ni pergi ke Baghdad abad ke-10. Baghdad tu macam London sekarang, Paris sekarang, ataupun yalah tempat orang-orang pandai-pandai belajar sana tu. Jadi ulama pada Mesir ni kampung lah, terperanjat. Dia pergi dalam satu majlis perbincangan. Orang Islam ada, Yahudi ada, Kristian ada, Majusi ada, orang murtad ada, orang sesat ada. Jadi dia punya pengurusi kata, kamu bila masuk kita nak berdebat ini, tinggalkan kamu punya kefahaman agama, topi agama, serban agama kamu letak dekat pintu. Masuk pintu ni jangan hujah agama, jangan qala Allah Taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujah, guna akal. Jadi maknanya tak boleh merujuk pada Quran ataupun hadis. Maknanya orang etis pun berhujah dengan menggunakan akal, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Jadi ini bukan satu perkara yang baru, sudah dilaksanakan. Macamlah kita sekarang cakap di parlimen kan, parlimen Malaysia kan, tak ada kalau Allah Ta'ala kan. Apa kebaikannya, apa TPPT ke, apa kebaikannya turun harga minyak ke, naik harga, kita hujah lah, ini menyusahkan rakyat sebagainya. Itu hujah-hujah digunakan. Kita tidak menggunakan arahan Allah di dalam ruang ini. Itu beliau. Jadi apa-apa saja yang kita dapat ilham daripada Islam ke sebagainya, penghujahan kita mestilah penghujahan yang menggunakan apa yang dikatakan akal madani, civic reason. Inilah yang paling original dalam buku inilah jadi sakat itulah pembentangan saya, dan memang kompleks lah, sangat bagus buku ini. Saya cadangkan kalau ada perbincangan, saya sangat cadangkan perbincangan ini supaya saya pun dapat banyak maklumat dan juga teknik-teknik dia yang sikit masih. Ada siapa nak tanya, sila, tafadhal. Anda tak tahu nak tanya apa sebab tajuk ni anda nak setuju. Okey, ada soalan. Sila. Hikmah tambah. Hikmah tambah. Hikmah tambah. Okey, ada siapa nak tanya ataupun ada siapa nak tambah? Ada mungkin anak 30 soalan pasal hadis yang Nabi kata firqah tu kan. Sataftariqu ummati ila salasati wa sab'ina firqah kullun finnar illa wahidah kan. An-najiyatu minha wahidatun kan. Dia kadang-kadang kebanyakan kita bila disebut 73 puak, makanya antara senarai yang diletak bawah golongan-golongan yang dikatakan sesat itu Syiah bawahnya kan. Boleh tak kalau kita nak tafsirkan sebenarnya Syiah tak termasuk dalam 73 tu. Syiah ni dia termasuk dalam golongan yang satu. Macam tu. Maksudnya dalam tu Sunni, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, okey lah. Macam mana kak? Mana dengan Pak Khalid lah? Saya berpegang kepada satu ayat Quran yang bahawa Allah Taala mengatakan satu ayat tu, rahmatku meliputi segala-gala. Jadi kalau meliputi ni bukan saja majoriti, lebih pada majoriti. Jadi kalau kita mengatakan hanya satu firqah saja daripada 73 itu yang selamat, maknanya sikit sangat yang selamat. Jadi nampak itu terlalu menggerunkan, tidak dapat mewakili semangat yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini
bersifat penyayang kepada kita semua. Kita harus ingat, orang kata sini semua sebab akal lah, ya. Tetapi berapa kali banyaklah Tuhan suruh kita menggunakan akal, suruh fikir. Kalau akal ni sesat dan kita kita masuk neraka, tergelincir dan sebagainya, itu tidak selamat tu, baik tak usah kasih akal langsung. Apa guna kasih akal kalau guna akal sesat, kalau guna akal tergelincir. Tidak boleh guna akal macam tu. Padahal Quran sungguh berfikir, kenapa kamu tak berfikir, kamu tak menggunakan akal kamu dan sebagainya. Berulang kali, bukan sekali, bukan isolated, berulang kali. Inilah semangat dalam Al-Quran ini, supaya kita menggunakan akal. Sebab kita hidup, ya, dah manusia nak hidup dah lebih berapa ribu tahun dah, ya. Setiap zaman tu ada masalah-masalahnya sendiri, ya. Zaman Rasulullah tak ada traffic jam, ya, tak ada traffic jam. Dia tak perlulah, zaman sahabat tak perlu ada mesyuarat, ada syura nak menyelesaikan masalah traffic jam, ya. Begitu juga tak ada kapal terbang. Kapal terbang pun nak ada control tower dia, nak ada route dia supaya kapal terbang jangan belanggar, ya. Jadi ini masalah zaman kita, ya. Jadi tak ada zaman dulu. Dan setiap lagi canggih manusia ni ada persoalan. Macam mana menyelesaikan? Ialah dengan menggunakan akal manusia. Tak ada akal manusia, maknanya kita tak majulah, ya. Seperti haiwan lah, kambing lah, ya. Sejak adanya kambing, macam itulah kambing. Tak ada kambing, ada jumpa kambing pakai baju, ya. Kemudian ada tukar fashion dia, tak ada tukar, macam itulah. Dan suara dia pun membebek lah, tak ada lah. Tak ada kambing tu, nak ada belajar ilmu dia, kemudian tu ada plastik surgery supaya mencantikkan kambing-kambing tersebut. Kita ada plastik surgery kan? Kalau hidung yang kurang mancung tu boleh plastik surgery untuk meningkatkan. Jadi tak ada perubahan. Tapi manusia ada perubahan, ada tamadun, ya. Saya nak satu cerita lah. Saya baca dalam wartawan Mesir yang terkenal lah, menceritakan, ya, pasal orang Arab, ya, orang Arab. Jadi satu hari, ya, Allah SWT nak turun ke dunia, dipandu oleh malaikat, ya. Ya, dipandu oleh malaikat, ya, sampai dekat New York. Jadi Tuhan tanya, "Ui, dahsyatnya, masa aku ciptakan alam ni tak ada macam ni, ada gajah sebagainya, tak ada. Sekarang bangunan pencakar langit semua tu. Jadi siapa dia ni? Oh, ini orang Amerika. Oh, gajah orang Amerika." Tuhan kata, "Gajah beritahu aku tahu negeri ni," kata Tuhan. "Sejak aku ciptakan sampai sekarang macam ni lah, tak berubah-ubah. Inilah negeri ni, namanya Yaman." Ini ketika zaman Jamal Abdul Nasir nak menawan Yaman ini, dia kata dia nak memajukan Yaman. Yaman ni tak berubah, dari Tuhan ciptakan sampailah sekarang, tak berubah-berubah. Macam tu, ya. Ini cerita. Jadi manusia berubah, orang Yaman saja tak berubah. Jadi itu cerita digambarkan oleh wartawan Hasanul Haikal, ya, dalam satu buku dia. Saya cukup seronok baca cerita tersebut, ya. Jangan ustaz-ustaz marah pula, ya. Nak tengok dunia ni, ini cerita saja untuk lawak kan. Ini political joke orang Mesir. Okey, ada siapa nak tanya? Sila. Ada siapa nak tanya? Sila. Ana macam ni, ana sebenarnya terfikir, mungkin ana komentar balik kan. Dia macam Ahmad Naim, dia ada tulis, ada baca dalam kajian terhadap dia balik. Ahmad Naim ni dia banyak buat reform, bukan sekadar daripada perundangan Islam. Sebenarnya dia buat reform dalam kaedah metodologi usul fiqh sendiri, ya. Macam contoh dia reform definisi bagi qat'iyatul dilalah, qat'iyatul zanniyatul dilalah. Sebab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, dia ada sebut yang dikatakan qat'iyatul dilalah dengan zanniyatul dilalah tu apa. Imam Syafi'i kata yang dikatakan qat'iyatul dilalah ni adalah hukum yang ditafsirkan oleh sepakat ramai yang begitu. Contoh bila Tuhan kata aqimus solat, dirikan sembahyang, tafsiran dia sembahyang macam itulah, dengan lima waktunya, kalau subuh 2 rakaatnya. Maka itu yang dikatakan sebagai qat'iyatul dilalah.
Tapi di sana dia ada satu lagi, dia panggil zaniyatul dilalah, pendalilan secara sengkaan. Jadi macam contoh angkat takbir tu tangannya macam ni ke, itu tafsiran terhadap tafsiran, dan tafsiran itu pelbagai. Dia panggil pendalilan secara sengkaan, bukan secara qat'i, secara putus, bukan. Jadi Ahmad Naim dia buat satu tafsiran baru. Dia kata kita jangan pakai konsep itu. Kita buat satu konsep baru yang dikatakan qat'iyud dilalah ni adalah apa yang disepakati oleh semua manusia. Maksudnya adilnya, kesetaraannya, itu tafsiran. Dan yang lain tu sekadar zaniyatul dilalah. Ini Ahmad Naim. Dan dia meletak yang dikatakan qat'iyatul dilalah itu adalah ayat-ayat yang berkait dengan Makkiyah, bukan yang bentuk Madaniyah, Madinah kan. Ayat Makkiyah ni selalunya cerita tentang soal keadilan, soal kebajikan, soal kemanusiaan, soal macam jangan tipu harta anak yatim. Dia kata ini memang sepakat. Tetapi yang bentuk zani dilalah ni kita boleh bahas balik. Dan ayat yang banyak cerita pasal zani dilalah ni di Madinah. Sebab tu dia kata sebenarnya bila kita bertembung antara ayat Makkah dengan ayat Madinah, dahulukan ayat Makkah. Sebab dia adalah base qat'iyatul, pendalilan secara pasti. Adapun di Madinah ni pendalilan secara tidak pasti, secara sengkaan sahaja. Bila bertembung di antara sengkaan dan pasti, dahulukan yang pasti. Itu yang kupas Ahmad Naim daripada sudut kaedah metodologi usul fiqh. Yang menariknya Ahmad Naim ni dia menimbulkan balik perlunya ada tafsiran baru di dalam membaca nas. Sebab Hasan Hanafi dia punya dia sebut, dia kata semuanya Quran ni perlu ditafsir. Dia perlu semua tafsiran. Dia tak ada benda yang tidak tafsir. Cuma tafsiran tu disepakati ataupun tidak, tu isu dia. Bila disepakati maka qat'ilah. Kalau tak sepakati berlakulah khilaf. Itu yang dia katakan qat'i, dan satu lagi dia panggil qat'iyatul dilalah, satu lagi panggil zaniyatul adilalah. Jadi bila sebut tentang khilaf antara Sunni, Syiah, Mu'tazilah dan bla 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 ni, ana tertarik dalam perbincangan akidah Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Dia klasifikasikan perkara akidah ni pada dua. Satu dia panggil daruri, satu lagi dia panggil nazari. Daruri ni benda yang pasti, nazari ni benda yang perlu ada pendidikan balik. Dia contoh, dia kata daruri ni Tuhan tu esa, orang tak khilaf. Tak ada orang khilaf mengatakan Islam itu mengatakan Allah Ta'ala esa. Kalau siapa yang kata Tuhan tu tak esa, maka dia bukan Islam lah, itu agama lain lah. Macam tu. Nabi Muhammad SAW tu adalah Nabi, itu sepakat. Tapi di sana ada benda-benda yang melibatkan tentang pendidikan balik. Contoh bila timbul bab akidah, macam contoh ayah Nabi SAW ni syurga ke neraka, itu perkara akidah. Khidir alaihissalam tu Nabi ke ataupun sekadar waliullah, itu perkara akidah. Apa lagi, banyaklah debit-debit akidah. Dan cumanya Ana nak mencadang kali, nak mencadangkan apa yang hasil daripada bacaan daripada Ahmad Naim. Kenapa kita tak jadikan Syiah tu sebagai satu tafsiran yang dibenarkan? Satu tafsiran yang dibenarkan. Dia bukan bawah kategori daruri, tapi di bawah kategori nazari. Yang dikatakan sebagai zaniyatul dilalah, bukan qat'iyatul dilalah. Macam tu. Tu pandangan anak tentang Ahmad Naim ni teori inilah. Dan dia lebih terbuka pasal berkait dengan perundangan. Sebab ayat perundangan semua turun di Madinah, bukan turun di Mekah. Dia banyak turun di Madinah, bukan turun di Mekah. Dan macam contoh, kalau kita baca sendiri dalam Quran, hukum hudud sebenarnya diambil daripada syariat Nabi dulu. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut hukum qisas, bunuh terhadap orang yang membunuh, qisas, sebenarnya telah diamalkan dalam syariat Yahudi. Allah Ta'ala sebut wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi, kami telah wajibkan kepada mereka ahlul kitab nyawa dan nyawa. Maknanya hukum hudud, hukum qisas ni dalam syariat Yahudi, cuma dia tak mengukuhkan balik dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana suasananya begitu. Kita tak perlu buat yang lain. Kalau buat lain dia gaduh dalam masyarakat Madinah. Kekalkan yang ada, mengukuhkan balik. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam di perdebatan lain tentang hukum ni, dia ada sebut macam Hashim Kamali. Hashim Kamali dia kata kekalkan yang dah ada je sebenarnya, cuba perbaikkan yang tu. Seperti mana syariah tu datang memperbaikkan balik undang-undang sedia ada di Mekah dan Madinah pada masa tu. Tu Hashim Kamali punya kupasan lah.
Dan Ana rasa macam menarik bila Ahmad Naim ni dia macam dia nak buat satu ijtihad baru dengan dalam kerangka tradisional lagi. Dia tak keluar daripada kerangka tradisional lagi. Tu nampaklah beza. Macam Ahmad Naim kalau nak bandingkan dengan Hashim Kamali lah contoh. Tambahan sikit lah. Allah Allah. Okey, ada satu soalan. Pandangan. Ada atau pandangan? Okey, Man. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya cuma tertanya begini, apabila kita membincangkan mengenai reformasi perundangan Islam ataupun yang berkaitan dengan mahukan dia menjadi progresif atau sebagainya, sebab saya lebih kepada permasalahan begini, oleh kerana saya bukan seorang yang maksudnya terlatih dalam epistemologi perundangan Islam, jadi saya biarkan yang arif lah untuk mengkritik. Dan cuma saya lebih tertarik bahawa adakah maksud gini, waktu sekarang ini adakah penumpuan harus lebih ditumpukan dalam usaha seperti mana Abdullahi Ahmad Naim ataupun yang lain yang ada yang dalam kerangka tradisional, ada yang dalam kerangka yang hermeneutika dan sebagainya terhadap perundangan Islam, ataupun kita lebih memikirkan mengenai tadi ada dalam satu chapter dalam buku ni sebenarnya mengenai undang-undang syariah dan keperlembagaan constitutionalism. Kerana saya merasakan di Malaysia ni orang Melayu sendiri, orang Islam tu sendiri tidak yakin dengan perlembagaan kita sebagai dia the highest law of the land. Kan? Memang benar perlembagaan itu ada permasalahan tertentu, constitutionalism, ada permasalahan-permasalahan dia. Tetapi dia sebagai satu dokumen yang mana menjadi rujukan kepada kita bahawa ini adalah dokumen yang kita boleh bersetuju bersama, boleh menjamin, yang mana dia juga sentuh dalam ini, dalam bukunya Reformasi Perundangan Islam, yang juga boleh menjamin kesamarataan mengenai hak rakyat Malaysia lah, kita tumpukan kepada hak rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi saya lebih tertarik lah kalau kita sebenarnya menumpukan dan mencurahkan usaha ke arah itu, kan, walaupun tidaklah kita abaikan usaha yang ini, tetapi maksud saya lebih kepada itu, karena saya merasakan bahawa ramai sebenarnya rakyat Malaysia ini tidak yakin dengan perlembagaan itu sendiri sebagai undang-undang tertinggi dan juga dokumen yang sebenarnya yang tadi Pak Kali sebutlah public reasoning lah. Dia adalah cetusan pemikiran sama ada kolektif orang Malaysia mengenai perundangan negara. Saya tidak kata aspirasi negara, tapi perundangan negara. Baik, terima kasih. Saya nak sambung sedikit. Saya rasa tajuk terjemahan ini sebenarnya tidak memeranjatkan sangatlah. Terjemahan ini berbanding dengan asalnya ialah towards an Islamic Reformation, ke arah. Jadi kita selalu bila tengok reformasi sejarah ini seperti 98 punya reformasi, dia bukan satu revolusi, jadi baguslah. Tetapi sebenarnya reformation dalam pengataan asalnya sangat mengejutkan, ya, seperti apa yang berlaku di abad ke-16 17 Glorious. abad ke-16 di barat, Martin Luther abad ke-16, ya, itu reformation, ya, sehingga dia melahirkan satu mazhab baru, iaitu mazhab Protestan. Sebab dia protes kepada gereja Katolik. Jadi Katolik ini sebenarnya maknanya ialah universal, gereja yang universal, dianuti semua orang. Jadi ada protes. Jadi orang yang protes itu adalah Martin Luther, ya. Martin Luther tak bersetuju, ya. Kemudian tu dia buat spanduk, macam kita buat spanduk lah, tak setuju spanduk, dia letakkan apa yang dia tak bersetuju tu di pintu gereja di Wittenberg, ya, di Jerman letakkan. Jadi itu bermulanya Reformation, lahirlah satu mazhab baru.
Saya tak fikir Abdullah Naim nak bawa satu mazhab baru, ya. Kerana di sini dia jelas menyatakan saya bukan orang sekular. Ada orang dia nak pilih letihlah Islam ni tak maju-maju lah, kita jadi sekular sajalah. Baik jadi sekular, tengok jadi Eropah maju, Amerika maju, negara-negara Skandinavian maju, boleh bawa buat handphone. Kita ni Islam tak ada buat handphone lagi kan. Dia buat kereta, buat kapal terbang, semua tu maju semua. Teknologi maju, rakyat dia tak ada seorang pun yang dalam penjara sebab perbezaan pendapat, maju negeri tu. Jadi kita jadi sekular aja lah, segi barat. Dia kata tak boleh macam tu. Kita ada sejarah kita, sejarah perundangan kita, kebudayaan kita, identiti kita. Ini sangat kaya, kita tak boleh buang. Sebagaimana Mustafa Kamal Atatürk nak buang. Itu dia tak setuju. Dia tak setuju. Jadi kita gunakan khazanah kita ni secara kreatif. Secara kreatif. Itu sebab dia mengkaji perkara, tapi kita kena melalui proses pemikiran baru lah. Itu yang dia nak sebutkan, ya. Jadi dia ada buku dia yang terbaru, Islam and the Secular State, ya. Jadi Akidi pun tengah cari dana sekarang nak terjemahkan supaya itu dia kata evolusi daripada pemikiran dia sampai peringkat yang terakhir terbaru sekali pemikiran dia dalam Islam and Sekular. Kita juga nak menterjemahkan kitab buku dia punya guru dia tu, Mahmud Taha tu, ya, Ar-Risalatu Tsaniyah Minal Islam. Jadi risalah kedua daripada Islam ataupun dalam Islam ke dalam bahasa Melayu, ya. Jadi kita baca, kita tak mahu dengar sajalah. Dulu orang asyik kata Al-Islam wa usul hukum. Jadi orang kata ni buku sesat daripada Ali Abdul Razik. Jadi ramai yang marah semua bila Akidi terjemah, marah semua. Apa pasal Akidi terjemah buku sesat ni? Siapa kata sesat? Bacalah dulu. Jadi dan kalangan PAS dulu ada muktamar, pemuda PAS pun hentam Akidi. Kenapa menerbitkan buku ni? Apa nama tu, Asri Zainal Abidin pun pantai lah. Apa ni? Terbitkan ni lebih teruk daripada mangga. Saya tak rasa mangga teruk macam sangat. Saya belek-belek dia tak adalah. Dahsyat sangat mangga ni kan. Jadi saya tanya kenapa, dia tanya dalam satu forum, kenapa Akidi menerbitkan buku ni, terjemah tu? Saya jawab senang aja, saya terjemah supaya orang boleh baca. Kan? Tahu tak tahu bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, jadi boleh baca lah. Boleh lah. Sekarang dah ramai dah di kalangan PAS baca. Tak ada pula terperanjat, tak ada pula murtad pula, kan? Di kalangan PAS kerana baca buku Ali Abdul Razik ni, ya. Nanti orang kata lah, ini kenapa terjemahkan buku orang yang kena hukum gantung. Lagi pula Ali Abdul Razik ni kena singkir daripada Al-Azhar saja. Ini kena gantung, lagi dahsyat. Iyalah, kena gantung sebab kerajaan itu zalim. Gantung macam ni, jangan salahkan orang yang kena gantung tu. Jadi kita baca tulisan dia tu supaya kita dapat pemikiran-pemikiran baru ataupun alternatif. Saya difahamkan, saya belum baca lagi, ya. Saya difahamkan dia ini adalah contestation atau lawan kepada Ma'alim fi Tariq. Ni sahabat-sahabat usrah kita akan seronok sedikit, ya. Dulu duk baca Ma'alim fi Tariq, saya baca Malsun masa umur 20 tahun. Sekarang ni petunjuk sepanjang jalan, ya, ataupun tanda-tanda sepanjang jalan. Ini pula Risalatus Tsaniyah Minal Islam, risalah mesej kedua Islam. Kita baca dan kita bincanglah. Jadi kemudian tu kita bahaslah. Inilah dia melalui proses civic akal madani, civic reasoning. Ini kita semua ni melalui civic reasoning lah ni. Maknanya kita semua berbincang, tak setuju, bahas dan sebagainya. Okey, apa bagusnya petunjuk sepanjang jalan, apa tak bagusnya kita bahaskan. Apa bagusnya buku Al-Abdul Razik, apa tak bagusnya, apa bagusnya buku Abdullah Naim, apa tak bawa, kita bincanglah. Kita menggunakan akal kita, ya, kita bincang. Jadi ini yang kita nak lakukan supaya kita banyak variety pemikiran. Kita makan lauk satu pun tak sedap juga kan, macam nak tukar lah, nak nasi kandar lah, kejap nak
Anduri lah, kejap nak makan Jepun lah, kejap nak makan Tom Yum lah. Jadi begitu juga. Jadi intelektual ni pun macam tu juga. Ya, macam tu juga kita nak kepelbagaian. Dulu sibuk ya, wahdatul fiqh. Jangan berpecah, mesti bersatu pemikiran. Ya. Kita sekarang ni menganjurkan ta'adudul fiqh. Kepelbagaian pemikiran. Nama Wan Ji Ta'adudi. Dia penganjur lah. Imam kepada ta'adudul fiqh nanti adalah Wan Ji lah. Jadi kepelbagaian pemikiran ni. Jadi Said Qutb baca, saya tak kata jangan baca Said Qutb, baca Said Qutb. Baca Maududi, baca Abu Hasan Ali Nadwi, baca juga Said Naqib Al-Atas, ya. Baca juga Said Hussein Al-Atas, baca juga Gus Dur, buku Gus Dur dan sebagainya. Kita baca semua. Dan kita bincang. Kita bincang. Itu yang kita nak lakukan dalam. Okey. Ada siapa nak tanya? Sila. Semua takut nak tanya. Bukan? Ada siapa nak tanya ataupun nak tambah? Sila ambil mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, macam ni. Saya secara peribadi, saya tak ada masalah dengan kawan yang berfahaman Syiah ke, berfahaman Asy'ariyah ke, Salafi ke. Saya tak ada masalah lah. Cuma saya, patah. Cuma saya ada masalah dengan kelompok-kelompok yang saya rasa ekstremis lah. Sebab mereka ada satu masalah. Mereka terlalu tegak dengan pendirian mereka, sehingga mereka tak boleh nak toleransi. Mereka tak boleh nak bertoleransi lah. Okay? Dan mereka terlalu takjub. Mereka seperti mana saya lihat apa yang terjadi kepada iblis, dia dimasukkan neraka sebab dia takbur. Seperti mana surah Al-Baqarah ayat 34. Dia betul lah kan? Dia poyo dan takbur. Jadi sebabkan tu dia masuk neraka. Bukan neraka, dan dia dihukum lah oleh Allah SWT. Alright. Apakah boleh saya mengatakan tafsiran yang kelompok yang sesat tu ialah mereka yang ekstremis? Mereka ni tak boleh nak kita nak bercakap kan. Sikit-sikit kafir. Ini dia sesat sebenarnya. Saya itu sesat sebab hadis Nabi sebut apa? Siapa yang jangan kita khawatir kafir tu datang kepada kita balik kan. Betul kan? Hadis sahih tu kan. Jadi apakah kita boleh katakan itulah yang sesat? Macam mana? Allah. Okey. Ya, dia semua sekarang ni dapat mabasa nak jadi mujtahid semua. Mujtahid baru. Ana punya pandangan pasal hadis iftaraqat Bani Israel ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kullu fi an-nar ila wahidah. Ana tak nampak hadis tu nak suruh kita tunjuk kafir tak. Ana melihat hadis tu dia nak menyuruh kita sentiasa mencari kebenaran. Carilah. Yang kau akan jumpa satu titik itu adalah kebenaran itu. Sebab sukar di zaman sekarang kita nak mencari satu kebenaran yang mutlak. Selagi mana tertakluk dengan tafsiran. Zaman dulu apa masalah tu rujuk Nabi SAW. Tanya Rasulullah macam mana kan? Tapi bila kita lepas kewafatan Nabi pun dah ada dilema apabila lahir dia banyak-banyak firqah, banyak kalangan. Jadi bila banyak kalangan, kita dah tak ada satu kebenaran yang kita terus boleh tanya. Makanya kita sentiasa menafsir, tafsir dengan letak hasrat untuk mencari kebenaran. Anda nampak melihat begitu sebenarnya pada hadis Nabi SAW tersebut. Dan dia lebih sinkronis, lebih sesuai dengan apa yang ayat Quran yang Pak Khalid sebut tadi, rahmati wasi'an ala kulli syai'. Rahmat aku mengatasi daripada semua perkara. Semua perkara dia memang sesuai. Jadi bila megat dia nak buat satu tafsiran baru, makna sesat itu menarik juga kan. Tak tahu Pak Khalid punya komen. Sila. Kalau kita tengok dalam tamadun Islam ketika zaman gemilang, dia meraihkan pelbagai fikiran. Di masjid-masjid tu sana mazhab sana mazhab sini, dia banyak ruang-ruang itu. Dia meraihkan. Bahkan kita sekarang ni, ya, kita tengok mazhab fiqh pun tinggal 4. Dulu lagi banyak lagi. Lebih daripada 4. Ratusan. Banyak mazhab. Satu kampung tu ada mazhab sendiri. Ya. Dan Imam Syafi'i ada 2 mazhab.
Kalau Qadim, kalau jadi. Satu kaul Qadim. Qadim, satu kaul jadi. Dia seorang ada 2 mazhab. Ya. Yang lain tu pula mesti ada mazhab-mazhab dia. Jadi zaman di Baghdad zaman tu memang macam semua banyak fikiran. Sama ada mazhab fiqh ataupun mazhab akidah, ya. Itu tak masuk kepada aliran falsafah. Ya, aliran falsafah masuk, ya. Datang penterjemahan daripada Greek, ya. Kemudian datang Al-Kindi, ya, datang Al-Farabi, ya, datang kepada Ibn Sina, ya. Itu orang Islam saja. Orang Kristian pun semua menulis dalam bahasa Arab juga. Orang Majusi pun begitu juga, ya. Jadi macam-macam fikiran ada di zaman kegemilangan. Jadi orang-orang daripada England dia macam orang kampung lah, jauh datang ke Baghdad nak belajar. Pergi Cordova, ya, orang England, orang Paris ni semua tu semua kuno-kuno Melaka. Ya, datang ke Cordova, datang ke Baghdad, barulah dapat pencerahan. Ya, ya, barulah mendapat pencerahan. Itu sebab bila kita tengok walaupun ya Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah untuk menyanggah menolak falsafah Ibn Sina dan Farabi, ya. Tapi kemudian Ibn Rushd menjawab Tahafut Al-Tahafut. Apa maksud Tahafut Al-Falasifah? Tahafut Al-Falasifah ni maksud dia kejatuhan ataupun keberantakan, berkecainya falsafah, ahli-ahli falsafah, kekacauan falsafah. Dia kata ahli falsafah semua kacaunya, kacau bilau, ya. Kacauwali, kacauwali, kacau bilau. Ya. Jadi kemudian itu datang 100 tahun 200 tahun lepas tu Ibn Rushd tulis Tahafut. Ini kacau kepada kekacauan. Yang kacau ni sebenarnya bukan ahli falsafah. Yang kacau tu yang menulis tentang kekacauan tersebut. Dia jawab Tahafut. Setiap ayat dia jawab. Setiap ayat dia jawab. Jadi itu kita tengok bagaimana. Itu sebab orang-orang daripada England datang belajar bahasa Arab semua tu. Belajar bahasa Arab, pergi kepada Cordova nak faham. Pergi kepada Toledo. Inilah yang punca kepada pencerahan di barat itu, ialah enlightenment di barat tu, renaissance di barat tu datang daripada tempat-tempat Cordova, Toledo dan sebagainya di sana tu. Itu punca dia. Tapi kemudian barat lupalah. Dia jalan sini saja. Jadi kita jangan lupa. Jadi kalau kita nak kembali, ya, kita kena tengok semangat yang ada di Baghdad, yang semangat yang ada di Toledo, semangat yang ada di Cordova. Semuanya meraihkan kepelbagaian, diversity. Jadi apa disebut di sana tu, dia kata convivencia, istilah dalam bahasa Spanish. Convivencia maknanya kita hidup bersama. Macam kita sekarang lah, Pakatan buatlah hidup bersama lah. Tak naklah lawan Cina tu pergi balik negeri dia. Kosmopolitan. Kosmopolitan. Jadi sampai sekarang nostalgia Eropah, khususnya orang Spanyol tu terdapat zaman convivencia ketika Islam memerintah. Islam memerintah, orang Yahudi datang. Itulah zaman kegemilangan orang Yahudi. Maimonides menulis bukunya. Apa Maimonides nama dia? Musa Ibn Maimun. Ya. Dia tulis kitab dia pun dalam bahasa Arab. Apa namanya? Dalalail Khairan. Dia kata The Guide to the Perplexed. Dia menulis sebuah buku, ya. Pandu itu ialah seperti dia menulis, Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah. Al-Munqis minad dalal. Mungkin dia baca Munqis minad dalal. Jalan membebas daripada kesesatan. Jadi pun dia tulis kitab dia dipengaruhi, saya dipengaruhi Al-Ghazali, Guide to the Perplexed. Ini panduan kepada mereka yang bingung. Jadi orang Islam mempengaruhi pemikiran orang Yahudi. Ya. Di University di Paris ada seorang bernama Roger di Baraban. Ya. Dia dihukum sesat oleh gereja. Sebab apa? Dia mengikut pemikiran Ibn Rushd. Dia bawa pemikiran Ibn Rushd di Universiti Paris. Jadi bingung semua ulama-ulama Kristian kerana tersebut. Jadi disesatkan.
ya. Dia punya Roger di Baraban ini disesatkan Roger di Baraban. Jadi polemik yang besar di Paris kerana daripada pemikiran ini. Jadi pengaruh Ibn Rushd dan ahli falsafah Islam ni dia mempengaruhi orang Kristian, ya, teologi Kristian, ya, teologi orang Yahudi, ya. Jadi mereka terpaksa menjawab. Jadi kita sekarang ni kalau kita nak memimpin, kata Islam patut memimpin lah kan, kita kena kembali kepada semangat tersebut lah. Kalau kita tidak meraihkan kepelbagaian, maknanya kita tak akan dapat maju kembali lah. Jadi kita mesti raihkan kepelbagaian mazhab, pemikiran dan sebagainya. Inilah semangat pencerahan yang kita bawa, ya. Okey, ada lain? Sila. Ada siapa nak tanya? Sila. Syam. Apa yang dikatakan pencerahan tu, dan kalau tahafud ada tahafud dan apa yang kita rasa cerah ni sebenarnya tak cerah. Dan bagaimana kita nak uruskan golongan ekstrim ni. Macam Taha tu dia kena hukum gantung kan, sebab golongan ekstrim tadi kan. Macam mana kita nak uruskan orang ekstrim ni lah, daripada belakang. Contoh kalau kita orang yang progresif ni, mungkin kita lawan dengan diorang ujar je lah, kita tak ada hukum diorang. Tapi puan ekstrim selalunya dia suka guna fizikal kat kita. Macam mana kita nak uruskan? Dan last ni soalan lebih pada peribadi sikit lah. Orang selalu berkata Pak Khalid ni dia sang pencerah di zaman ni kan. Kalau Pak Khalid dah tak ada, siapa jadi sang pencerah? Saya tak nak jadi macam Taha tu yang guna hukum mati, lepas tu Sudan tu semua dah tak ni lah. Itu je. Okey. Ni percaya mengamput. Sawanji ada, Iqbal ada, Arwah Anam ada, Ilman ada, semua ni ramai lain ada kat sini. Buku-buku yang terjemah pun ada, ya. Jadi kita tak usah taksub sangatlah, ya, dengan individu, ya. Individu datang, individu pergi. Kita tengok zaman pencerahan tu, dahsyat Immanuel Kant, ya. Dah tak ada Immanuel Kant, macam mana ni? Macam mana pencerahan kita ni? Tak ada lagi F.A. Clairaut. Datang pula, ramai pula datang tu. Datang Lessing, datang macam-macam pemikir, ya. Jadi yang penting semua, yang pentingnya semangat itu. Semangat itu. Begitu juga dalam dunia Islam, ya. Orang gantung Mahmud Taha, ada anak murid dia, ya, Abdullahi An-Naim, ya. Dan anak murid dia mengajar, dan sekarang ni saya selalu dengar ceramah-ceramah beliau, ya. Dan dia tulis buku, ya. Jadi kita kena rajin lah, ya. Kita kena rajin membaca dan juga menulis, ya. Menulis dan kita sintesiskan, ya, membuat sintesis daripada pelbagai, ya. Bagi mereka itu kita kena bersabarlah, ya. Kita tak adalah cubaan macam Rasulullah kena baling batu dekat Taif, sampai malaikat pun nak menawarkan khidmatnya, nak angkatkan gunung tu, dia tak nak empapkan dia, tak adalah, ya. Jadi saya rasa golongan-golongan ekstremis ini dia akan disederhanakan, ya, disederhanakan bila kita berhujah dengan dia lah, ya. Jadi berhujah, ada masa kita berhujah, kita kalah hujah. Saya tak risau, saya banyak selalu hujah, berdebat, orang kalah, tapi saya datang balik lah, balik buat research balik semula lah, ya. Buat research balik semula, datang balik hujah. Begitu. Jangan takut, ya, untuk berhujah. Ilmu kita tak cukup dan sebagainya, baru lagi buku pun tak dibaca, tak ada hujah. Kalau kita kalah berhujah, balik buka buku balik, datang balik berhujah, ya. Itu semangat yang kena ada, ya. Sebab memang zaman muda ni pun nak yang nak berdebat dengan profesor yang dah baca kitab banyak, yang dah ada PhD, memanglah first round kita kalah lah, kan.
Kecuali kita genius lah kan. Tetapi kita kena ada semangat ya untuk baca, meneliti ya, dan berhujah datang balik semula. Itu semangat yang penting. Bila kita buat pencerahan itu ada, bukan saya tak mau jadi slogan Sapari Audi seronok macam tu juga. Maknanya kita kena berfikir sendiri. Berfikir bukan maksudnya kita duduk diam ya, kita kena buat research. Ya, kita buat research. Apa yang dia baca, kita kena baca. Dia kata dia baca kitab-kitab ini, kita carilah kitab-kitab tersebut. Ya. Kalau tak tahu bahasa Arab, tanya ustaz yang tahu bahasa Arab dan sebagainya itu. Ada terjemahan, kita baca terjemahan ya. Jadi ini proses pencerahan yang kita lalui, dan kita sebab kita nak membuat pencerahan itu sebab kita terjemah bahasa Melayu ya. Kenapa Immanuel Kant menulis dalam bahasa Jerman? Semua ketika itu orang universiti mengajar dan menulis dalam bahasa Latin. Ya, macam sekarang orang guna bahasa Inggeris. Bahasa rakyat adalah bahasa Jerman. Bagaimana Martin Luther membuat Reformation? Jadi orang-orang Kristian tak tahu baca Bible sebab Bible dalam bahasa Latin. Dia terjemah dalam bahasa Jerman. Jadi orang-orang Jerman tahu, oh rupanya selama ni padri-padri ni pop-pop ni tipu kita. Dia kata ni Tuhan tak ada pun kita tengok dalam Bible. Dia dah baca Bible. Itu juga Immanuel Kant, dia tulis dalam bahasa Jerman supaya orang Jerman tahu. Ya, tahu apa yang nak dia sampaikan. Tidak perlu mereka membaca dalam bahasa Latin. Yang sarjana saja perlulah bahasa, tapi rakyat biasa nak sampai kepada rakyat mesti dalam bahasa ibunda dia. Begitu juga John Locke tulis dalam bahasa Inggeris. Kenapa tak tulis bahasa Latin? Ya, Descartes. Ya, Descartes menulis Discourse on Method tu dalam bahasa Perancis. Dia orang Perancis. Ada juga beberapa buku dia dalam bahasa Latin. Tetapi buku dia yang penting dalam bahasa Perancis. Jadi sejak daripada zaman pencerahan itu, semua menggunakan bahasa ibunda, bahasa vernacular, tidak lagi bahasa Latin. Jadi kita di sini Malaysia kita guna bahasa Melayu lah. Itu sebab kita kena terjemah daripada bahasa Arab terjemah kepada bahasa Melayu, dari bahasa Arab terjemah kepada bahasa Melayu, dari bahasa Perancis nanti kita akan terjemah bahasa Melayu, dari bahasa Jerman pun nanti kita akan terjemah ke dalam bahasa Melayu. Kita naklah. Kalau sini nanti ada yang nak belajar bahasa Rusia, boleh terjemahkan buku Rusia dalam bahasa Melayu. Itu penting proses pencerahan tersebut. Okey, lain. Ada siapa nak tanya? Benz. Benz ada ini. Perempuan. Ni. Ikan. Tak, berbalik pada benda Islam berpecah kepada 73 yang Ustaz cakap tadi kan. Sebenarnya Islam yang sebenar ni macam mana? Cari dah 3 tahun tak jumpa. Islam yang sebenar ni macam mana? Macam mana? Nak jawab apa? Kata jawab. Anak jawab pertanyaan Anak. Anak punya jawapan Lepas ni mungkin Pak Khalid boleh jawab pun, ataupun Hikmah boleh jawab, ataupun sesiapa boleh jawab. Anak rasa bila ada perbezaan itulah dinamik. Dia ada asas. Kalau kita buat rumah tu ada tapak. Jadi tapak itu penentu Cumanya dalam kita nak buat rumah tu dia adalah dia punya bunga-bunga dia. Kalau kereta, apa asas bagi kereta? Tayarnya, enjinnya, steeringnya. Tapi ada benda yang tampal-tampal yang membezakan di antara kereta tu Mercedes ke, BMW ke dan seumpama. Tapi pastinya kereta. Jadi Islam pun begitulah. Asasnya kau percaya Allah Ta'ala, kau percaya Muhammad SAW, dan asas-asas dia yang lain. Cuma dia ada tambah-tambah sikit, nak gambarkan keindahan dan dinamik. Cuma kita bayangkan kalau semua tu sama, jadi tak best juga dunia ni kan. Semuanya Syafi'i. Alamak, spoilnya. Kan? Susah juga dunia ni semua Syafi'i. Semuanya Sunni pun tak best juga. Dia kan ada Syiah pun start nak bergaduh. Atau semua Syiah pun jadi masalah juga kan. Jadi Islam tu jadi asas dia yang kita sebut tadi. Cumanya dia ada perbezaan tu sebenarnya yang warna-warni di dalam kehidupan. Macam tu. Yang tu kan boleh jawab. Betul Pak Khalid dah jawab.
rasa kena baca Al-Munqis min Ad-Dalal. Soalan kamu ni memang hebat lah. Sama soalan yang dihadapi oleh Imam Ghazali yang ada terjemahan bahasa Melayu, ya. Tengok dalam perpustakaan, saya rasa pembebasan daripada kesesatan, ya. Dia nak cari mana Islam yang benar. Dia tengok ada 4 kumpulan, dia lalui semua, baca. Dia daripada kecil dia ada kegairahan untuk mencari kebenaran, tetapi dia tengok mazhab berpecah-pecah dan banyak berlaku kekeliruan. Jadi dia kata mesti ada kebenaran ni, mesti ada dalam satu daripada 4. Satu, ahli kalam, dia pun belajar ilmu kalam. Keduanya ialah golongan yang disebut sebagai taklim, yang bergantung kepada gurunya. Ya, inilah orang bergantung imam, iaitu orang Syiah, ya. Ketiganya falsafah, dia baca semua buku falsafah untuk mencari kebenaran. Akhirnya dia mengambil jalan tasawuf. Itu perjalanan Al-Ghazali, nak mencari mana kebenaran ini semua. Jadi bila kita memang biasalah masa umur 20 tahun sebagainya, memang menanyakan persoalan-persoalan macam ni. Mana kebenaran ni? Ini satu Syiah ke, Sunni ke, liberal ke, Marxis ke, kiri ke, kanan ke, tengah ke, UMNO ke, BN ke, Perkasa ke, Pakatan ke, semua ni. Ini memang pencarian orang muda. Dia pergi ceramah. Oh, ceramah PAS ni sedap. Pergi ceramah PAS. Pergi ceramah UMNO. Betul juga. Dengar lingua dia berceramah. Hebat tak? Anwar Ibrahim Jamal. Dahsyat lah. Kena jual. Jadi semua. Dengar Mak Sabu ceramah. Akhirnya tengoklah Ustaz apa yang main gitar, Azhar Idrus. akhirnya sampai Ustaz Azhar Idrus. Jadi semua mencari. Jadi ini orang kata the quest for certainty, pencarian kepada keyakinan. Jadi zaman muda memang saya umur dalam 20 tahun macam tu juga, ya. Habis falsafah saya baca, kalam saya baca, masalah furuk-furuk ni saya baca, ya. Babi ni memang haram lah, tapi najis ke tidak? Saya baca. Saya baca. Adakah benda yang haram ni juga najis? Haram. Tapi adakah dia juga najis? Jadi saya baca juga tu kan. Tapi lama saya furuk-furuk ni saya tak berminat hari ni. Masuk kepada sastra dan sebagainya, falsafah dan sebagainya, baca buku-buku tasawuf juga, ya. Jadi memang kita mesti terbuka. Zaman muda ni mesti layan, kita mesti cari, ya. Seperti yang inilah semangat Al-Ghazali. Dan semua pemikir-pemikir itu mesti ada. Di zaman umur 20 tu memang gairah mencari mana satu kebenaran. Jangan tutup, mesti terbuka dan gunakan akal kita, ya. Ahli falsafah pun macam tu, macam Al-Ghazali lagi lah. Kita tengok ada bukan saja satu Al-Ghazali, 5-6 Al-Ghazali ada. Satu Al-Ghazali sebagai ilmu kalam, baca kitab kalam. Satu Al-Ghazali sebagai dia menyanggah tahafud al-falasifah, ya. Tapi sebelum itu dia betul menulis buku Maqasid al-Falasifah, tujuan ahli falsafah. Dia pro falsafah pula, kejap pro yang ini pula, kejap pro yang ini pula. Baca Mishkatul Anwar, pro sufi pula, tasawuf. Akhirnya buku yang terakhir adalah Al-Mustafa, pasal usul fiqh pula. Jadi macam tu. Jadi kita kena, saya rasa kita mesti percayalah bahawa rahmat Tuhan itu, belas Tuhan itu luas. Jangan takut. Jadi bila ada orang kata takut nanti sesat nanti, bacakan ayat tu. Apa ayat tu? Rahmati wasiat. Jadi rahmatku ini meliputi segala. Itu kena yakin. Itu janji Tuhan. Yang lain janji kita boleh inilah. Janji BN, janji pakatan tu boleh persoalkan. Tapi janji Tuhan ni kita kena yakin. Jadi kita ikut buat mengkaji itu, dan kita yakin bahawa Tuhan itu Maha Penyayang dan Dia memberikan kita akal, suruh kita gunakan akal kita, ya, dan kita gunakan akal kita untuk mencari kebenaran. Okey, lain ada soalan lain.
Dan soalan panas sikit. Baik, Pak Khalid, apa nama saya nak tanya? Boleh tak kita menjadi Muslim beyond Quran? Atau Muslim tanpa Quran? Sebab apa nama tadi macam Pak Khalid sebut tentang apa nama saviorism. Maknanya kita dah kena Quran cakap apa semua, tapi nak masuk ke hari ni mestilah masyarakat yang kena menilai, kena konsensus, kena bincang balik betul ke tak betul. Jangan qala Allah, qala Rasul. Baik. Jadi saya nak menanyakan, boleh tak kita menjadi Muslim tanpa Quran ataupun Muslim beyond Quran? Sebab kalau Quran maksud Quran menyuruh kita buat baik, maka sebenarnya kita dah boleh buat baik tanpa Quran. Kalau Quran suruh kita berfikir, kita dah boleh berfikir sekarang. Jadi Quran guna untuk apa lagi? Jadi saya melihat bahawa Quran ni adalah semangat apa nama kalau bahasa Arab ni zikir zaman dulu. Itu punya, tapi hari ni yang nak dibawa hari ni kalau esensinya saja yang boleh dibawa. Kalau benda yang potong tangan apa segala yang apa nama syariat yang dilakukan zaman dulu sangat barbarik kalau nak dilakukan pada hari ni. Jadi macam mana Pak Khalid? Sebab saya ingat boleh tak kita menjadi Muslim beyond Quran? Sebab kalau nak ikut ini pengamalan praktikal 1400 tahun yang lepas sangat masalah. Macam mana Pak Khalid? Esensi Islam atau macam mana? Anak tambah satu lagi soalan. Pak Khalid sebenarnya setuju tak hudud ni? Aku macam tak setuju pun. Ya, saya yakin apa yang disebutkan dalam Quran, wahyu Tuhan, tafsir, nak tuliskan tafsir tu 7 dakwat tu 7 lautan tu takkan habis. Ini pengamatan saya. Kita boleh, maknanya bila Tuhan nurunkan wahyu dan kemudian wahyu ini dibukukan, dia masuk ruang awam. Quran ni dalam ruang awam sejak daripada dibukukan dah masuk ruang awam. Orang Yahudi baca, orang Majusi baca, ya. Quran ni dah 1500 tahun masuk ruang awam, masuk contestation dalam civic reason. Saya tak bimbang saya tersebut. Ada yang bantah, oh ini ambil cedok daripada kitab Yahudi. Ada buku terbaru, tesis terbaru daripada seorang Jerman. Dia belajar, dia mahir dalam bahasa Aramaik. Aramaik inilah bahasa Nabi Isa. Dia tengok ini Quran ni cuma cantuman daripada wirid-wirid orang zaman tu, ya. Jadi macam-macam teori dah keluar tentang Quran, ya. Jadi semuanya orang excited sekejap, lepas tu hilang. Jadi orang tu baca Quran juga, ya. Jadi saya sendirilah, ya, bukan saja dia appeal to reason, ya. Sebenarnya dia mencabar. Quran ni kita mesti lihat sentiasa mencabar kita, ya. Misalnya, ya, apa makna ayat, ya, wa ma qadarullaha haqqan qadri. Mereka itu tidak menyangka Tuhan dengan sangkaan yang sebenarnya. Maksud ini cabar pada kita, ya. Banyak orang memberi sangkaan buruk, sikit saja masuk syurga, yang lain kena bakar. Ini ada seorang ahli sufi beritahu saya ayat ni, ya. Saya tak jumpa dalam buku mana-mana. Dia baca ayat ini. Mereka, dia cakap dalam bahasa Inggeris, they rated God not according to its word. Mereka ni tidak menyangka. Sebenarnya saya cek dalam Quran, bukan satu saja, ada beberapa tempat, ya. Mereka tidak menyangka Tuhan seperti dengan sangkaan yang benar. Semua manusia ciptaan Tuhan, betul? Ya, semua manusia ciptaan Tuhan, ya. Tetapi kenapa minoriti sikit saja masuk syurga? Kenapa Tuhan cipta semua? Jadi ini sebenarnya mencabar.
Sebenarnya Al-Quran ni banyak mencabar. Jadi saya nak mengatakan, ya terpulanglah nak kasih beyond Quran ke sebagainya. Tapi pengalaman saya lah, ya, meneliti Quran, membaca Quran dan sebagainya, tafsiran-tafsiran berbeza, ya. Dan kita mesti mendepani Quran tu dengan sincere dan ada humility lah, ya, tawaduk dengan tafsiran-tafsiran yang dibuat sebelum ni. Tetapi ianya tidak bermakna kita tidak boleh membuat tafsiran. Ya, Tuhan ini meletakkan Quran ni masuk dalam public or civic reason ini. Jadi Tuhan meletakkan kepada kita, kepada orang pandai, kepada orang bodoh, kepada orang jahil, kepada orang berilmu, ya. Immanuel Kant tulis The Critique of Pure Reason. Ini untuk orang pandai saja. Ya. Bagaimana untuk menjadi sesuatu itu relevan, ya, kepada orang paling pandai dan juga orang paling bodoh. Itu sebab tarikannya. Dari segi estetik dia, dari segi estetiknya, beauty-nya, ya. Antara saya sebut estetik lah letak hukumnya, ya. Saya bila cari yang kari-kari baca Quran itu, saya ada pilihan sendirilah. Yang orang sekarang ni baca saya tak suka. Saya suka Syekh Abdul Basit. Jadi kena dengar Syekh Abdul Basit. Kenapa saya katakan Syekh Abdul Basit? Dia menzahirkan, menjelmakan mukjizat itu dari segi bunyi. Itu sebab ada suatu biografi Syekh Abdul Basit, ya. Itu namanya Suara Daripada Langit. Dan ada seorang barat mengatakan bahawa orang Arab ini, ya, antara bangsa yang diberikan kelebihan untuk menguasai suaranya. Dia kata sama dengan orang Itali saja. Siapa yang ikut opera tahulah macam mana orang Itali menyanyi. Jadi tengok Syekh Basit mendendangkan Quran, ya. Jadi kalau tengok Syekh Basit tu memang saya kagum. Jadi itu aspek jangan kita anggap aspek itu aspek makna, ya. Tetapi aspek luaran, apa dia bunyi Quran tersebut, ya. Jadi ini satu benda yang mengkagumkan. Saya ada satu kaset, ya, bacaan Quran ini saya tak dengar satu pun tempat-tempat lain. Akhirnya saya bunyinya itu familiar bagi saya, ya. Tetapi kemudian bila saya kaji saya teringat, ya, sebenarnya dia menyanyikan Quran itu menggunakan Gregorian chant, ya, Gregorian chant. Jadi lagu-lagu nasyid orang-orang Kristian yang duduk dalam biara dia itu, petapa itu. Jadi petapa orang Kristian ini ada satu nasyid dia, gaya dia. Jadi mungkin orang ni biasa dengan Gregorian chant itu. Jadi dia membaca Quran dengan bunyi dengan meter Gregorian chant. Betul juga dulu terkenal siapa yang Kedah yang kari yang terkenal Kedah tu, dia sebenarnya dia banyak menggunakan lagu Hindustan untuk menyanyikan Quran, ya. Jadi itu satu aspek dalam Quran. Jadi memang saya rasa Quran ni miracle. Saya ini bukan orang kata lah, saya mengalami miracle tersebut, pelbagai dimensi, dan ianya sentiasa mencabar kita, ya, bukan segi makna, ya. Di segi hukum orang ini ayat-ayat hukum ni sedikit saja dalam Quran tu, banyak aspek-aspek lain, aspek metafizik, ya. Misalnya macam mana kita nak menterjemahkan qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa dia as-samad?
Jadi satu tafsiran mengatakan itu adalah infinity, infinite, ya, tak terhingga, tak terbatas. Ya, dia itu tak terbatas, tak terhingga. Jadi kita nak memahami, kita hafal Qul huwallah tu sejak kecil, ya. Tapi makna dia tak sampai pada kita. Dah sampai umur 50 tahun baru sampai makna gitu. Ya, ini dia punya miracle. Satu hari kadang tiba-tiba dia datang saja begitu. Pencerahan tu datang. Ya, pencerahan tu datang di situ. Jadi ini maknanya Tuhan itu meliputi segala-gala. Ini sebenarnya kadang-kadang ayat-ayat yang kita ulang selalu, ya, ulang selalu ni, yang kita hafal macam ni, ya, dia mengambil masa yang panjang untuk kita mendapat makna yang sungguh mendalam macam Allah. Begitu juga apa nama tu Al-Fatihah, ya. Jadi orang kata hafal dah, kecil umur 7 tahun dah hafal. Tetapi makna dia tu, ya. Ini sebutnya maknanya Quran itu dia bergantung dengan diri kita. Ya. Kalau diri kita tu ada inner depth, kedalaman tu, kita akan dapat inner depth. Kalau kita dangkal, maknanya akan fahaman kita dangkal lah kepada Quran tersebut. Jadi itu sebab kita kena asah diri kita dan juga akal kita untuk berdepan dengan tersebut. Jadi itu saya tidak mau handle perkara tersebut. Jadi cuma kita kena buka hati kita lah, buka hati kita dan juga minda kita kepada Al-Quran. Bukan saja dari segi makna, terjemahan, baca, bunyi, the sound of the Quran. Itu juga suatu mukjizat, ya. Kalau tidak, kenapa bila Sayyidina Umar datang nak pukul adik dia, dia tak jadi pukul adik dia sebab dengar adik dia baca Quran. Apa dia tu? Dia tentu tak dengar dia punya makna, ya, tetapi dia dengar dia punya bunyi, ya. Jadi bunyi Quran tu ada transforming value dia. Itu sebab ini mungkin orang kata khurafat lah, tapi saya percaya. Itu sebab Quran boleh halau iblis dan setan. Orang tak percaya, tapi saya percaya. Saya percaya kerana dia punya power tu akan resonate sampai kepada alam-alam tertentu. Bukan ini alam lahir kan, ada psychic world dan alam lain yang berlapis-lapis, dia boleh masuk sampai ke situ. Alam yang dikuasai, dia masuk banyak jin dan setan tu, ya, dia akan sampai ke situ, ya. Jadi ini tidak ada teori yang, tapi saya tahu, saya ada belajar juga sikit-sikit perkara ni kan. Dengar juga sikit-sikit, tapi it makes sense. It makes sense. Ya, itu sebab dia katakan sekalian alam. Sekalian alam. Apa dia alam? Orang kata alam ini, okey, planet ini, planet ini, planet ini sebagainya. Tidak, itu bukan. Itu satu level, masih fizikal. Di atas itu ada psychic world, ya. Kalau kita belajar kosmologi Islam tu, ya, psychic world dan sebagainya, macam-macam lapis. Jadi kita ni duduk ni alam ini, alam zahir, alam syahadah, ya. Alam syahadah ni alam biasa, ya. Tetapi ada alam jin dan sebagainya, itu ada satu level lain, ya. Ada satu level yang lain. Jadi itu Kereta. Jadi itu kita kena tahu. Jadi kita kena buka kita punya kita kena buka kita punya apa nama itulah, ya, kepada Al-Quran. Saya tadi itulah. Iklan kereta. Okey. Kereta siapa ni? 81 ni? Ada tak siapa punya kereta dia halang orang nak keluar? Ada? Bukan? Tak ada. Tak ada sini, tak ada. 81. Nombor dia tu. Nombor plate dia, nombor plate. Satria. Gambar 81 Kita nombor plate. Tak ingat lah. Tak ada nombor. Apa ni? Siapa kereta ada halang? Dia tulis 81. Belakang Satria, kereta Satria. Siapa kereta Satria? Tak ada. Sini tak ada. Tak ada, sini tak ada. Lepas satu tu nombor apa? Nombor kereta lah. Nombor kereta lah bang. Nombor plate dia kot 81. Lepas satu. Ada. Ada entah ni orang datuk-datuk dia banyak.
Pendek sikit pukul 12. Okey, tak apa. Satu lagi, kena minta poin bagi apa nama, hari ini pelajaran Islam, pelajaran agama bermula dengan dogma, percaya, belief, faith, iman, tanpa soal, tanpa ragu, percaya. Jadi mengakibatkan hari ini semua orang yang bertuhan dia menerima ketuhanannya dengan pendogmaan. Saya nak tanya Pak Khalid lah, minta komen. Macam mana adakah sepatutnya segala sesuatu itu bermula dengan ragu dulu? Islam cakap apa, Quran cakap apa, Buddha cakap apa ke, Injil cakap apa ke, ragu dulu. Betul ke tidak? Ragukan dulu. Hari ini kita beriman Allah sebagai Tuhan dengan mak ayah kita mengatakan Allah Tuhan. Guru-guru pasti kita mengatakan Allah ada Tuhan. Nabi-nabi adalah utusan suci. Kerana dipasti, ditazkir, di segala semua persku mengatakan itu. Jadi dia tidak ada satu proses yang kejituan akidah itu tidak ada. Kita bermula dengan percaya dulu. Kita bermula dengan anggapan Islam itu baik. Kita tidak bermula dengan Islam itu tidak baik. Kenapa Islam baik? Adakah Nabi itu ada? Adakah Nabi itu tidak ada? Kita bermula dengan percaya dulu. Jadi mengakibatkan hari ini dia jadi satu benda yang bermasalah bagi orang beragama bila dia tidak boleh menjawab orang yang tidak beragama. Sebab kita bermula dengan percaya malaikat. Al-Quran itu macam ni, Al-Quran itu belagu-lagu, Al-Quran itu sedap bunyinya, Injil itu menarik, Buddha itu sebagainya. Jadi dia tidak bermula dengan ini tidak benar. Kita kena sangkal dulu. Nabi macam Nabi, adakah Nabi itu dengan perempuan, kenapa Nabi boleh kahwin banyak? Kita tidak bermula dengan persangkalan dulu. Kita bermula dengan kepercayaan dulu. Mengakibatkan akidah kita tidak terasah, tidak teruji. Jadi macam mana kali ini komen lah, maknanya macam mana, adakah ini relevan? Sebabnya hari ini mengakibatkan orang beragama bila dengan orang yang tidak beragama dia suka. Sebab tauhid yang tidak teruji mengakibatkan kelesuan dalam ni. Macam mana? Soalan Ben ni soalan black dekat akhir. Semua macam tu. Dia ada kata-kata yang disebut benda perkara ni. Jadi ada kata-kata mengatakan percayalah dan kamu akan faham. Ada kata-kata ke? Ada kata-kata. Dia akan jumpa dalam bahasa Arab, saya jumpa dalam bahasa Latin. Ya. Ini sebenarnya pengalaman yang berlaku dalam banyak tamadun dan banyak agama, almost all. Dia bermula dengan percaya dan kemudian dia faham. Ya. Jadi kenapa orang kekal dalam kepercayaan tersebut, ya? Kerana memang betul kemudiannya bila dia matang, bila dia belajar, betul apa yang dikatakan, rumusan-rumusan itu betul, ya. Tetapi kadang tu, ya, ada orang tak puas hati, ya, dia tinggalkan, ya. Begitu juga yang golongan anti agama, khususnya golongan komunis dan Marxis menggunakannya itu, ya. Kita tolak kepercayaan. Kita mesti bermula daripada keraguan, bukan keyakinan, ya. Jadi kita gunakan Cartesian method. Ya, ini dalam falsafah terkenal lah, Cartesian method, ya. Kaedah Cartesian, ya, bermula daripada keraguan sampailah, ya, dia sampai satu keyakinan bahawa tentang kewujudan diri dia. Diri dia ni, dia kata semua dia ragu-ragu. Kau ni wujud tak ada, ni aku mimpi, kau ni kau tak wujud ni, kau dalam mimpi aku ni. Wan Ji ni tak wujud dalam mimpi ni. Nah tu, ini semua ciptaan daripada khayalan kita dan sebagainya. Apa bukti ni semua wujud ni? Mungkin aku dalam mimpi sekarang ni, ya. Jadi timbul. Tetapi akhirnya sampai satu peringkat mengatakan aku ragu, ya. Jadi ada aku di situ. Kalau tidak aku tak ragu. Jadi kewujudan diri dia tu diakui, itu asas keyakinan dan dia bina balik semula ilmu dia. Barulah, oh ni Wan Ji memang betul wujud, bukan dalam mimpi dan sebagainya. Dia konstruk balik, ya. Jadi akhirnya, ya, dalam proses pendidikan, ya, orang dapat, ya, akhirnya dia akan kembali kepada situ jugalah.
kepada asas, kepada keyakinan. Dan pedagogi yang dibuat oleh golongan yang nak ini, khususnya golongan komunis ni, akhirnya hancur tak ke mana, ya, hancur tak ke mana, kerana kita tengok anak ini mesti ditanamkan nilai baik dan buruk. Jadi kalau kita cakap pada dia, umur dia 7 tahun, ya, kau jangan percaya ni, ya, kau jangan percaya baik membunuh ni buruk, buat baik ini dibalas baik, jangan percaya. Jadi kita tak dapat membina keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi mesti, ya, pendidikan ini dia akan bermula dengan nilai. Nilai ini, ya, bermula daripada keyakinan. Dia tidak bermula kepada keraguan. Jadi kita cakapkan, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Apa sebabnya? Macam ni sebab dia. Jadi semua bermula daripada tadika sampai, bila dia sampai umur 20, dia akan sendiri muncul, ya, keraguan itu akan muncul, akan datang. Itu terpulang pada guru-guru lah, ya, untuk menjawabnya, dan dia akan mencari jawapannya sendiri, ya. Jadi saya pengalaman manusia, tamadun manusia, ya, hari ini, wujud tamadun hari ini, kita tengok di barat pun macam mana. Saya tengok sophisticated philosopher pun mengatakan zaman kecil tu penting, kita nak tanam, kita nak menjamin survival manusia dalam tamadun. Macam mana nak menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan tamadun? Kita mesti, dia berasal pada keluarga dan juga pendidikan awal. Dan pendidikan awal tu mesti menanamkan nilai-nilai. Kalau tak ada tamadun. Itu sebab komunisme tak dapat melahirkan tamadun. Sebab lepas 70 tahun hancur. Cina sikit lagi hancur lah. Tapi Cina pun kembali kepada Confucianisme sekarang ini. Jadi semua tamadun berteraskan agama. Tamadun Islam berteraskan agama. Tamadun Barat, orang kata sekular, dia berteraskan apa dia? Greco. Dia dua semuanya. Satu Greek dengan Rom, satu lagi tentang agama Kristian dan juga Yahudi. Itu semua yang membina tamadun Barat, yang orang kata paling sekular. China, India, begitu juga. Jadi survival tamadun manusia, ya, bergantung kepada nilai-nilai. Dan nilai-nilai ini datang daripada agama, ya. Kalau baca buku Hayek yang akan diterbitkan, Hayek mengatakan bahawa saya sebenarnya bukan orang yang kuat beragama, tetapi saya tahu tamadun ini berteraskan agama. Agama yang memberikan nilai kepada tamadun, menentukan saudara tamadun, dan agama itu, nilai itu mesti berteraskan keyakinan. Jadi kita kena tanamkan keyakinan. Jadi bila umur dia 21, 22, macam kamu sekarang ni tengah syok bertanya, seperti juga Imam Ghazali keliru ketika umur 20, 21, itu carilah sendiri, baca sendiri lah. Tapi kita tidak boleh menjadikan suatu program pendidikan, ya. Daripada Plato saya baca macam tu sampailah sekarang, kecuali Karl Marx sajalah, sebab Karl Marx tak dapat membina tamadun. Okey, ada rasa juga lah 12. Tadi kalau ada perbincangan, kita bincang sama-sama lepak kat luar. Pak Khalid itu boleh Pak ni kalau nak maki Pak Khalid ni lah. Okey, kita bagi satu tepukan pada Pak Khalid, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Pak Khalid kerana bincang bagi pandangan pada kita pada malam ini, bedah buku berkait dengan Allah Manaim dan juga Fadlur Rahman. Dan insyaAllah Depak Maqasid kita akan datang pada bulan depan. Kita akan panggil lagi 2-3 tokoh. Antaranya kita akan panggil orang yang pro negeri Islam. Nanti insyaAllah kita nak cuba panggil Hikmat untuk nak bincang pasal Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi Ibnu Arabi yang tokoh tasawuf tu lah. Dia ni Ibnu Arabi Malaysia tu. Okey, kita ada satu, kita nak panggil, ada seorang tu nama dia Syam ke Syam ni, ada satu Syam, dan dia ni anti negara sekular. Dan insyaAllah kita akan panggil dia akan bincang untuk kritik negara sekular. Sebab selalunya kita bincang orang pro negara sekular kan. Jadi dia kritik pula negara sekular. Lepas tu siapa lagi? Ahmad Fuad, insyaAllah dia akan bincang teori falsafah
mungkin John Rawls kot, A Theory of Justice. Tak dengar. Okey, lepas tu nanti kita ada bedah lirik, bedah lagu kita ada bedah lagu Cermin Mimpi, insya-Allah akan datang. Dan 29 yang terdekat dekat Singgah Sana Hotel PJ, kita ada buat forum Fiqh Tawakkuf masa depan masa kita. Kita panggil 3 tokoh besar lah untuk akan bentang forum tu, iaitu Rafizi daripada PKR, Dr. Mujahid Israwa daripada PAS, dan juga Tony Puah daripada DAP. InsyaAllah bertempat dekat Singgah Sana Hotel BJ. Masuk percuma, makan tak ada lah. Tak boleh lepak. Program sana lah insyaAllah pada 29 ni bulan malam insyaAllah. Lepas tu apa lagi tak ada lah kot. Rasa segala tu lah.